Kepada Perdana Menteri, apabila orang marah sebab agama dihina, itu bukan melalak. Baca malas, mengaji tak mahu, panggil bodoh dia marah. Baru-baru ni kecoh berkenaan dengan seorang mamat yang pendek akal ni kan. Dia pergi pijak Quran, lepas tu dia tak gambar, dia pergi post kat social media kan. Entah dia ni pelupa ke apa, dia hidup dekat negara yang majoriti orang Islam. Aku pun tak tahu lah kan. Disclaimer awal, aku sebagai umat Islam, aku memang harap kerajaan ambil tindakan tegas lah kat mamat ni kan. And aku tengok, aku observe dekat social media dan sebagainya, aku tengok Menteri Komunikasi sendiri dah bagi tahu dah yang mamat pendek akal ni dah kena cekup dah pun kan. 25 Februari hari tu kan, sehari lepas ada report, terus 25 Februari dah kena cekup kan. Sampai sekarang mamat pendek akal ni dalam tahanan lagi kan. So pada aku dah cukup pantas lah pun. Tapi itulah, ada sebahagian orang ni, dia malam baca kan. Kalau dia baca ayat Quran tu betul-betul, dia tahu wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad, bacalah Iqra' kan. Tapi malas nak cari maklumat kan, yang kerajaan dah ambil tindakan dah. Sehari lepas ada report dah ambil tindakan kan. So aku terus terang, aku tak setuju juga perkataan yang PMX guna, iaitu melalak tu kan. Tapi melalak tu ditujukan kepada siapa? Kalau tengok daripada mamat ni, dia cakap dituju kepada orang yang bela agama. Mana ada aku tengok perkataan, aku tengok thread tu pun, mana ada melalak tu ditujukan kepada yang bela agama. Semua umat Islam aku rasa kat Malaysia ni, semua nak bela agama. Anwar Ibrahim nak bela agama. Kau yang buat fitnah ni pun kau nak bela agama juga kan. Tapi kau buat fitnah lah. So aku nak cakap balik lah kepada ayat pertama yang diturunkan kan dalam Al-Quran, iaitu Iqra' kan. Bacalah. Sebab yelah, daripada membaca ni banyak fitnah yang kita boleh elakkan kan, daripada berlaku kan. Kalau tengok sendiri, kalau kita baca sendiri sejarah Anwar Ibrahim kan, berkenaan dengan Al-Quran. Kalau tengok pada tahun 2023, ada orang yang bakar Quran kan dekat Sweden. Apa Anwar Ibrahim buat? Dia derma sejuta naskah Quran untuk dibagi-bagi kan. Lepas tu tahun 2025 pula, Anwar Ibrahim minta untuk Al-Quran diterjemahkan dalam 30 bahasa asing kan, supaya orang faham Al-Quran. Kalau kau dah faham sejarah Anwar Ibrahim macam ni, of course lah, dengan mamat ni dia akan ambil tindakan tegas. Kenyataan yang pertama yang jelas apa? Tidak boleh sama sekali mengizinkan sesiapa sahaja untuk menghina Al-Quran, apalagi menjejak Kan? Sebab dia pun nak bela agama Islam kan, kita semua nak bela agama Islam. So apa nak dibezakan, aku pun tak tahu. Dan aku cakap awal, tak salah pun kita nak minta kerajaan ambil tindakan tegas ke dekat mamat pendek akal ni kan. Sebab itu memang hak kita kan. Tapi yang salahnya, bila kita tak amalkan ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran kan, iaitu bacalah kan. Kita tak amalkan ayat tu, lepas tu kita pergi attack kerajaan, cakap kerajaan tak ambil tindakan. Padahal dah banyak ada maklumat kerajaan dah ambil tindakan sehari selepas mamat tu buat hal.